berhenti kerja 3 bulan babe. 3 bulan tu kau tak ada apa-apa untuk kau nak bayar. Macam mana, betul tak? So bila masuk dalam company baru, I tak tahu yang I tak boleh buat benda itu. Kalau diberikan peluang untuk bekerja sekali, I takkan ambil peluang itu. You should be responsible atas diri you sendiri dengan apa yang you dah buat. It's his company kan. Dia buat dengan bare hands dia. Dia wujudkan company tu because of dikhianati juga. I was crying like hell kot masa tu. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Papa Yen dalam Teapot Cash. Sebenarnya macam tak ada tagline lagi. So mungkin korang boleh cadangkan tagline, which is tagline yang sesuai. Macam Teapot Cash kan, macam di mana kami membaca teh, membawa teh dan menumpahkan teh. Tapi Teapot Cash ni macam baru. So sebelum aku bebel dengan lebih panjang. So guest saya untuk episod kali ini adalah, berikan tepukan untuk Riz. Hello, hi, Assalamualaikum. Okay, mungkin korang tak kenal. Okay? So kita nak kenalkan lah ni. Riz, you siapa? So basically I adalah orang biasa je dan I kenalan kepada Papa Yen. Oh, kita bukan BST Oh, kita kenalan je, faham? Dalam ni kenalan. Okay, dalam ni kenalan. Okay, right. So saya adalah kenalan kepada Papa Yen dan juga seorang personal assistant kepada seseorang founder produk dan business. You You boleh tak macam bagi tahu dulu lah, sekarang you umur berapa yang you Gen Z ni? So basically I umur 23 tahun tahun ni 2026. 23 tahun. Nampak macam 32 babe. Jahat tak tahu dah macam kekot ni. Tadi dia macam jahat Aku duduk je. Apa hal lah anak ni? Okay, so I 23 tahun ni dan semoga umur masih panjang lah. Nak menjangkau ke 30 tu 8 tahun lagi perjalanan Untuk podcast ni mungkin agak sama-sama juga sebab sebaru je nak start podcast ni. Teapot Cash ni adalah anak kepada Teapot Cash. Sama juga kita menumpahkan teh juga, tapi teh yang kita nak tumpahkan adalah teh yang berkaitan dengan financial ataupun berkaitan dengan assets. Kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi, tak kisahlah umur kau berapa pun, sentiasalah duit tak cukup dan juga ada je benda-benda yang kau tak mensyukuri nikmatnya. Contohnya kita. Ya, contohnya kita. Macam masa gaji kau 2,000, kau rasa macam tak cukup. At least kalau boleh 2,500 dah okey dah. Bila kau dapat 2,500 tak cukup juga. Tak cukup juga. Kita sebab rasa macam bila gaji dah 2,500, air macam tu hari-hari kena beli. Betul. Masa 2,000 seminggu sekali. Bila 2,500 hari-hari kena beli. So tak cukup. So kalau bayangkan dah gaji 3,000, takkan setiap sejam. Betul. Dia macam dah sehari 3 kali. Macam makan ubat. Okay. Actually sebenarnya kenapa kita jemput Riz? Actually Riz ada cerita yang perlu untuk dijadikan pengajaran untuk semua orang. Walaupun baru umur 23 tahun, okay, tapi pengalaman beliau dalam orang kata berkaitan dengan kewangan ataupun financial ni ibarat dah berumur 456 juta tahun sebelum cahaya. Ya? Macam ibarat pada zaman dinosaur, dia telah pun mengalami masalah tersebut. Aib ya. Boleh tak macam you cerita what happened sebenarnya, dan dia dah lama berlaku ke macam baru lagi? Basically cerita yang I akan cerita ni, I sendiri akan rasa macam aib sebab I cerita pasal I punya kewangan yang I rasa macam orang tak perlu tahu. Tapi I akan ceritakan dekat podcast ni because of I nak bagi kesedaran untuk especially Gen Z zaman sekarang. A lot of friends yang terjebak macam I juga. Tapi macam I bersyukur because of I sudah cepat. Jujurnya bukanlah you seorang yang mengalami. I rasa ramai je. Rasa ramai lagi. Tapi tak ramai yang nak meluah sebab dia rasa benda tu malu. Satu. Yes, exactly. Second, diorang rasa macam, tahu tak, bila I cakap dekat kawan-kawan I yang ada certain people yang umur baru 20 lebih, tak sampai 25 lagi dah ada masalah kewangan semua, diorang tak percaya tau. Diorang rasa macam, apa benda je yang kau beli makanan untuk kucing, macam apa je yang kau nak kena tipu, faham tak? Tidak. Sekarang ni ramai budak-budak muda semua dah pelbagai masalah kewangan yang diorang hadapi. Masalah kewangan ni berlaku disebabkan atas kita rasa macam tak cukup kita punya kehendak, faham tak? Maksudnya macam tak cukup tu in terms of kita rasa macam nak FOMO, macam semua benda kita nak. Puncanya kita rasa nak ikut trend. Puncanya social media.
Tapi betul juga ikut trend because of kita nak sebab menunjuk lah. sebab aku nampak kan social dalam tu media. kan, Yes, betul. Benda ni I think dah setahun berlaku. 2 tahun lah. I cerita kat korang, I tak ada apa-apa diploma. Maksudnya I tak sambung study apa semua. I just ada SPM saja dan I memang minat untuk bekerja, mencari duit sendiri. So after I bekerja and I kerja, bagi I kerja dalam satu bidang retail ni. Masa tu I kerja kat IOI. Ini I cerita kenapa benda ni boleh terjadi tau. Macam mana I boleh ambil benda tu. Benda tu babe. Benda tu bukan kalau ini jadi snippet, benda tu ini cerita pasal dada ke? Maksudnya macam mana boleh terdetiknya I nak ambil credit card. Seawal umur 20-21 macam tu. Pesanan mesra untuk semua. Cerita ni bukan menjadikan macam umur 20 dah boleh ambil. Bukan ni I tak nak lah diorang macam mengambil umur 21 dah boleh ambil. Aku dah tak. Ini bukan cerita tu. This is not the story. Yeah. So, I kerja dalam satu company pada umur I 21 tahun. I kerja sebagai retail assistant. Di ketika itu, I rasa macam gaji I cukup untuk I ada satu komitmen lain selain daripada kereta. I nak ambil credit card sebab I rasa macam bila kita kerja dalam mall, kita rasa macam semua ni kita nak beli. Especially masa kita break. Yang 1 jam tu. 1 jam tu. Macam-macam Ya, tapi kalau I rehat masa tu 2 jam. Sebab kita dengan manager macam ni. Jadi 2 jam tu tak tahu nak buat apa. Takkan nak pergi. Kat situ je kau dah tahu dah Kifarah kenapa dia dapat macam tu. Tu je. Takkanlah rasa macam nak pergi makan dekat food court je. Tidaklah kan. Okay, sekejap aku nak tanya. You gaji masa dekat retail tu 5 angka ke? Tidak pun, 2 angka je. 4 angka. 3 angka, 4 angka je. Atas 2, bukan bawah 2. 2,500 lah macam tu. Tapi selera atas 10. Ya, selera atas 10. Tengok badan adik. Ketika itu I rasa macam aku mampu untuk ambil credit card because of aku nak makan sedap. Aku rasa aku boleh bayar. Lepas tu aku rasa macam semua benda aku nak beli. Kita kerja retail, kita rasa macam ni tau. Ada certain retail yang bila you pakai baju pergi kerja, you akan mengikut uniform retail tersendiri. Macam I kerja retail itu, kita orang kena ikut style kita orang sendiri lah. You retail baju. Betul. So I represent. Dah takkan kau nak selekeh. Betul. I think korang akan tahu I kerja kat mana. Kalau korang dengar, korang akan tahu. Sebab basically semua retail memang ada uniform dia. Tapi retail ini Tidak. You memang kena tunjuk you punya stylist you sendiri. Presentable lah. You presentable kena macam kau datang show. Ya, macam kau datang show. Faham. Sebab kat tempat kerja itu engkau adalah patung bergerak. So daripada situ kita akan tunjuk baju kita, collection macam tu. Nafsu makan dia dah satu. Nafsu membeli atas selera 10K. Nafsu membeli Jual 10K. Okay. Jadi kita rasa macam gaji kita tak cukup untuk nak membeli dalam sesuatu masa. Jadi kita ambil credit card. Instead kau naikkan gaji kau, macam buat duty kerja, kau bertindak bijak. Ya. Tanpa berbincang dengan sesiapa. Betul. Okay, faham. Tanpa berbincang dengan sesiapa kecuali I hanya bagi tahu kawan baik I sahaja. Yang mana kawan baik itu kau menyokong jual. Kawan-kawan I very supportive. Diorang memang selalu macam, kau yakin ke kau nak ambil ini bla 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 bla, sebab diorang tahu I kena bayar apa. Masa ketika itu, daripada gaji you tu, bila dah potong-potong komitmen you, sebenarnya berapa baki yang tinggal dekat tangan you ni before next gaji? Aku macam buat financial check ambil takaful. Lepas dah tolak, after next gaji I tunggu, I adalah lagi dalam 1,500 macam Banyaklah. tu. Banyaklah lagi. Okay. Tapi kita kan macam hari-hari kalau cuti nak pergi kafe. Takkanlah. Takkan duduk rumah. No, kau dengar tak? Dia ni adalah agensi yang paling perlu kena hanger. Sebab apa? Kita satu makan, betul tak? Tempat kerja kita dalam mall. Yes, nafsu 10K tu. Ya, so mall kita tu pula mall paling terbesar. Setiap hari kau jalan takkan habis. Betul, takkan habis. Ada je makanan baru. Ya, betul. Lepas tu selera pula buffalo. Selera pula macam mana? Lepas dah tolak kita punya minyak lagi, tol lagi semua kan, adalah dalam 1,000 ke 1,500. Tapi itu selepas tolak komitmen. Selepas kita dah bercuti, hari off day kita 2 hari pula satu minggu, pergi satu kafe habis 100. So kalau you bayangkan dalam satu bulan cuti 8 hari, darab dengan 100 dah 800. So tinggal berapa je? Faham. Tak sampailah 1,000. Tak sampailah 1,000. Dia jadi macam 600-700 lah. Itu je lah tinggalnya untuk kau nak sampai ke next gaji. Kepada semua, janganlah ingat dia tamak. Tak. Tidak. Dah memang seleranya buffalo. Credit card yang you ambil tu lulus dalam masa berapa lama? So I dah Ricky tau. Ricky dulu. Ricky.
dari mana sesuai? Ricky dulu. Sebab apa? Sebab kita nak ambil credit card memang kita kena umur 21 tahun. Kalau belum cukup umur, korang tak boleh ambil lagi. Dan kena make sure gaji korang atas 2,000. Umur tu diikut tahun ke Diikut birthday. Oh, birthday. Birthday. So, I ambil tu memang betul-betul lepas birthday I. Oh, nampaklah kau memang dah sesuai strategi tu kan? Ya, betul. Di ketika itu, I nak membeli sesuatu barang ini. Apa tu? Iaitu handbag. Mahal lah. Mahal lah 4 cerita angka dia. lah. Tak adalah sampai 4 angka. Harga dia lebih kurang macam Baki gaji kau kat tangan dia betul. sebelum. Okey, faham. Jadi macam kita nak beli juga. Aku nak beli juga bag ni. Untuk apa? Saja. Oh, untuk engkau lah. Untuk Okey, I lah. okey, okey, Macam kita nak flex lah masa tempat kerja tu macam. I ingatkan you nak bagi hadiah kat orang ke apa? Tak. Tidak lah. Okey. I memang suka beli barang yang I rasa benda tu boleh pakai everyday. Okey. Tapi it still looks like elegant, klasik. Tapi benda tu mahal tau. Macam contoh bagi I pula, I suka beli barang yang mahal, tapi pada masa sama dia boleh pakai 5-6 tahun. I memang ada berfikir sebegitu. Cuma duit di ketika itu tiada. Dia macam nak beli barang mahal yang 5-6 tahun. Tapi duit kau pula macam tinggal tak berapa 5-6 angka. 5-6 hari je duit tu. Faham, Jadi faham. aku kena ambil credit card untuk beli handbag ni. Kita macam nampaklah vision tu sihat. Nampak lah macam setiap orang kan ada dream dia. Betul. Dream tersendiri. Betul dream kau. Betul. So dah ambil, I pun pergi sebab counter credit card tu berada di tempat I kerja juga. I ada buat research yang di mana untuk umur macam I yang baru first time nak ambil credit card, I kena ambil credit card itu. Confirm lulus lah. Confirm lulus. I pergi, I just bagi I punya nama, I tulis lah apa form yang disuruh tulis tu semua, dan I meletakkan nama guarantor Penjamin dia, lah. penjamin dia adalah kakak I. Tanpa dia tahu. Kakak Riz. Tapi dia nak dua. I letak lagi nama kawan I. Itu I dah inform dah. I cakap dia, wait, sekejap lagi aku akan letak nombor phone kau tau. So if let's say dia call, cakap je okay. Habis tu yang kakak you tu? Kakak I dia tak call. So I cakap dia, kalau macam you nak call double confirm apa semua, you boleh call this number. Ini kawan baik yang menyokong tadi tu lah. Kawan baik yang menyokong tu, tapi at the same time dia tak bagi, tapi dia menyokong. I sejenis yang bila kawan dah cakap banyak kali pun tak dengar. Memang you memang macam tu. Ya. Itu adalah salah satu kesilapan yang besar lah actually. Itu actually dia adalah uniqueness risk. So I ambil tu, and Alhamdulillah ya. Nama layak untuk mengambil credit card tersebut yang limit dia 4,800. Memang lepas sangat ya handbag tu. Lepas sangat. Oh, dia beli dua. Lagi seminggu tu dia keluarkan kad. Okay, lepas pergi ambil tu rasa macam happynya. Saya tak lah ni. Happynya. Tapi punyalah I sorok sebab I punya manager yang cakap rapat tu, dia pun memang ada bagi dekat I, tolonglah macam mana sekali susah pun jangan ambil credit card. Faham kan? Yang bagi nasihat dia tak dengar tu. Okay. Jadi I love you so much my store manager. Shout out to her. Hello, hi. Hello store manager I dulu. I love you so much. I memang dah dengar dia, tapi I takut kalau kantoi. Maksudnya kantor dengan dia. Pada ketika itu I konsisten membayar. Maksudnya apa yang I pinjam I bayar. Bayaran dia tak banyak, macam I kena bayar segedepuk balik. Faham tak? Dia ada bayaran minimum dia. Tapi actually kalau korang nak tahu, kalau korang ambil credit card dan korang hanya membayar amount minima dia sahaja, actually itu akan menjerat diri korang juga, because of interest dia tinggi sangat. Dia tak sama dengan credit card lain. Credit card ini interest dia memang tinggi. So kalau korang ambil, kena pandai manage. Apa yang membuatkan you tak pandai manage? I berhenti kerja. Nampak tak? Dah ambil credit card. Tapi kau berhenti kerja pula. La ilaha illallah. Nampak tak? I berhenti kerja. I think dah setahun after I dah pakai credit card tu lah baru I berhenti. So selama setahun tu I punya payment okay je. Tak ada apa-apa masalah. So bila I berhenti without ada backup plan. Untuk orang kat luar sana juga, kalau nak berhenti kerja, tolong fikir betul-betul, cari backup plan. Nampak kena ada backup plan. Wajib. Tetap selit. Sebab bahaya. Benda yang terjadi dekat I ni because of that lah. Sebab tunggakan banyak, pihak yang kita meminjam, diorang takkan faham. Berapa tunggakan you? Tunggakan I around 3 jugalah. Maximum diorang akan bagi you delay 3 bulan je. After 3 bulan, dia memang akan kerap cari you. Walaupun you rasa amount tu sikit. And of course, kalau korang kira-kira, sebenarnya korang akan bayar lebih pun daripada apa yang korang pinjam. Because of kita meminjam dengan interest. Pihak itu ada interest. Bukan kita pinjam kawan. Kalau kita pinjam kawan, halal je lah. Cerita dia. Wow. Okay, so I berhenti kerja selama 3 bulan. Dan Alhamdulillah selepas itu I mencari-cari kerja. I dapat satu offer daripada satu company
yang I akan reveal sebentar saja lagi. Sebentar saja lagi. Bila I dah start kerja dekat situ, I membayar tunggakan kereta I dulu. Pada masa I mengambil credit card 5 bulan before, which is pada bulan 5 tahun itu juga, I baru keluarkan kereta. Dan harga kereta I pula almost 1k. Dah 3 bulan tertunggak. Kau rasa bila 3,000 sampai 3,000 dah berapa dah? Dah 6k dah. 6k tu pula ada interest lagi kalau betul, ada interest lagi. Sampaikan I dapat surat untuk penarikan kereta. Without I bagi tahu dekat family I, sebab masa tu juga I pindah rumah. La ilaha illallah. I bagi tahu kat korang, tolong I merayu dekat Gen Z luar sana. Kalau rasa gaji korang cukup di ketika itu, jangan pernah rasa cukup. Sebab ke depan hari korang takkan tahu apa yang jadi. Dia tak tahu apa jadi kat kerja retail dia tu. I tak tahu apa jadi kerja retail I tu. Lepas tu I boleh pula keluarkan kereta. Okay, maksudnya I keluar kereta bulan 5. Kenapa you keluar kereta? Sebab I memang nak kereta tu. Nampak kan tadi daripada cerita bag tu, apa yang I nak I akan dapat. Tapi itu cara I buat. Kenapa you tak cancelkan je? You dah tahu you tak boleh kan? Sebab mama I yang bayar muka. Faham. I rasa kalau mak you tahu cerita sebenar, I don't think mak you akan setuju. Betul. I dah keluarkan kereta pada bulan 5. Bulan 9 I keluarkan credit card. Dan bulan 12 pindah rumah. Lepas pindah dalam tahun yang sama Wah, kehidupan kau bukan main Bukan main. Dalam masa tahun yang sama tu semua benda aku nak. Semua nak? Semua benda aku nak. Macam kita cakap tadi, gaji 2,500. Tapi macam 12,500. Nafsu very the ni nafsu very the angkasa. Budayawan sastrawan negara. So I bekerja dekat satu company ni. Bila dah dapat gaji dia naik sikit lah daripada yang gaji I dapat dulu. Naik 300 je pun. Jadi bila I dapat gaji, I bayar dulu benda yang I rasa I hutang dengan bank. Credit card I bukan under bank tau. I rasa korang tahu kot. Cuma I nak bagi tahu, kalau korang ambil juga credit card itu, ambil je lah, asalkan korang boleh bayar. Kalau tak boleh bayar, yang korang akan rasa menjerat diri. So berbalik kepada cerita itu, I kerja dekat tempat tu pada bulan 3. Gaji I bayar kereta I dulu. Sebab I dah dapat surat penarikan. Yang without I beritahu dekat family I jenis yang macam apa-apa terjadi, aku tak beritahu family aku dulu. You jenis macam manusia macam kalau dalam drama TV tu, macam contoh dia kena cancer kan, jangan bagi tahu family I. Jangan beritahu family I dulu. Sampai nazak. Lepas tu ujung-ujung dah nazak, family datang tolong. Okay, teruskan. Betul. I tak bagi tahu family I dulu. I dapat gaji, I bayar dulu I punya kereta. Dan juga I tak boleh lagi nak bayar credit card because of I kena bayar rumah. Rumah kau berapa pula? Rumah pula 450. Untuk menyakitkan lagi hati untuk diorang komen, cuba beritahu sikit jarak rumah kau dengan rumah bapak kau berapa jauh? 3 ke 5 minit je. Feeling nak hidup berdikari, okey lah, orang cakap nak hidup berdikari boleh. Okey je. Tapi pergilah cari bilik sewa ke kan? Tak nak rumah. Tak, dia tahu je jawapan tu. Nak rumah dan I sewa dengan kawan I. Rumah tu pula berharga rumah tu berharga 1,300 sebulan, exclude bil api bil air semua. So korang kira lah I divide tu, I bahagi 2 dengan kawan I. Bukan 450, lebih sebenarnya. Lebih sebenarnya. Takkan you tak kerja and then macam you bayar duit rumah tu? Kan I ada balance lagi. Maksudnya I bayar rumah tu. Maksudnya duit rumah masih lagi okey lah. Yes, duit rumah masih lagi okey. Yang tak terjaga sekarang ni adalah credit card dan juga kereta. So selepas settle je pembayaran kereta, so credit card I kiranya lebih daripada 6 bulan lah kalau kira-kira balik kan. I fikir apa lagi yang I boleh buat untuk I cover balik. Faham tak? Sebab kereta still kena bayar. Nak bayar kereta lagi, nak bayar rumah lagi, nak bayar credit card lagi. Lepas tu nafsu makan tetap sama. Walaupun tempat kerja baru tu memang makan hari-hari provide, tapi tetap nak makan benda lain juga yang harga mahal. Okay lah, I pun decide cari kerja tepi. Without I bertanya kepada kawan-kawan, I just go proceed dengan I rasa okay, ini adalah kerja tepi yang terbaik yang aku akan buat. Tapi sebenarnya menjerat kepada kerja hakiki I bagi tahu korang dulu, I punya background kerja semua basically retail, F&B dan juga sales sahaja. Okay, I tak pernah kerja selain daripada itu. So bila masuk dalam company baru, I tak tahu yang I tak boleh buat benda itu. I pula selama I bekerja kat situ, I ada papayin dan juga I ada kawan I nama Azra yang I selalu refer. Okay, benda lain yang kadang-kadang benda bodoh I akan refer, tapi I tak tahu kenapa benda ni I tak refer dulu pada diorang. I just macam okay, I think this is the right thing yang aku boleh buat. Sebab aku buat itu
lepas pada masa bekerja. I tidak merasakan yang aku tak ada curi apa-apa duit company pun. I proceed untuk buat kerja tepi itu, tapi I tak menyalahkan juga siapa-siapa dalam kes ni. Memang salah I sendiri sebab I tak berfikir panjang, sebab kalau ikutkan apa yang I buat ni memang salah. So my boss tu ada shoot music video dekat music video lah dekat villa, ada satu villa ni, dah rap music video semua. Dapat satu panggilan mula-mula daripada I dulu, yang which is I dapat ugutan pegawai datang ke rumah untuk ambil barang-barang rumah sebagai sitter, macam menyita barang-barang cukup yes. lama. Faham? And I don't care kalau dia datang rumah I sewa, tapi rumah family I, tanpa berfikir secara waras. Okay, sebab kita dah takut. Like dia call banyak kali, dia hantar gambar. I tak tahulah itu gambar yang dia ambil daripada Google Maps ataupun memang betul dia dekat rumah. Sebab I suruh mak I keluar tengok ada ke tak. Tapi tak ada. Atau macam dia lalu je kot. Ataupun macam dia lalu je. Sebab apa yang I tahu, diorang tak boleh datang rumah kita tanpa surat. So I dah takut, dan dalam bank I tak cukup pun untuk duit I nak bayar terus lump sum. Tunggakan I tu, dia suruh I terus bayar lump sum untuk settlekan kes I lah. Total amount semua around 4,000 lebih. Kan tadi I cakap I dapat 4,800 kan. So I dah bayar sikit. Tapi kalau I nak tutup account tu, I kena bayar 4,800 juga amount yang asal. Sebab yang I bayar before tu just for interest saja. I tanya kawan-kawan I dulu dekat situ, sebab both of my friends, best friend I memang ada kat situ juga. Diorang pun tak cukup. If let's say macam if I combine duit dengan diorang pun tak cukup juga. I tanya boss I dekat situ kan. I terus pergi dekat dia, I cakap boleh tak, actually I ada problem macam itu kan. Ada problem yang di mana diorang nak datang rumah bla bla bla, nak ambil barang dekat rumah. So I kena bayar amount ini. Boleh tak kalau I nak dahulukan ataupun I nak pinjam duit you dulu untuk I settlekan I punya pembayaran kredit card ni, dan you boleh terus tolak I punya gaji every month. Dia pun decide dengan dia punya PA dan juga ada staff, okay ke tak nak bagi dekat I. Tapi I faham kenapa dia tak nak bagi, because of that's my problem. Kenapa dia nak kena masuk campur. So you should be responsible atas diri you sendiri dengan apa yang you dah buat. Di ketika itu I pergi dekat dia, I tak rasa apa-apa tau. I rasa macam aku nak settle je benda ni. Tapi lepas dia apa yang dia cakap tu, I macam kenapa aku kena pergi tanya Aku ni staff je, aku yang buat benda ni. Kenapa aku nak kena libatkan aku punya majikan untuk settlekan segala hutang yang aku buat. Pada masa tu I tak fikir family I lagi. I tak fikir lagi I punya kakak ke, I punya mak ke. Sebab kan I cakap apa-apa semua benda I tak nak beritahu family dulu. Masuk je kereta, tu orang nak balik dah. Masuk kereta, barulah I macam fikir siapa yang aku boleh minta. So I call kakak I WhatsApp dulu, I WhatsApp kakak I. Kakak I cakap kenapa tak beritahu awal-awal. Sebab whatever happen pun, family you akan tolong you juga. You jatuh tersungkur ke, you apa ke, family you memang akan ada dengan you. Diorang mesti akan ada dengan you. Tapi I tak fikir masa tu, faham tak? I tak fikir kenapa tak beritahu dekat mama semua. Sebab I cakap macam tak nak susahkan macam tu. Tapi sebenarnya dah menyusahkan banyak pihak dah actually. Dah menyusahkan banyak pihak. So yes, I tell my mom, I bagi tahu kakak I suruh bagi tahu mak I call mak I terus. Mak I sampai menangis lah. Sebab kenapa buat macam ni tanpa bagi tahu dekat dia. Mak I yang tolong settlekan benda tu. Okay, benda tu dah settle, alhamdulillah. Tapi masih lagi tetap dengan cerita I tadi, which is I nak cari kerja sampingan. So I mencari kerja sampingan itu tanpa berfikir waras. Yang macam I cakap tadi, I rasa macam apa yang I buat ni adalah betul. First job I buat, and I dapat commission, and I rasa macam okay lah, bolehlah cover balik untuk I bayar balik kat my mum kan. Terjadilah satu tragedy yang di mana majikan I figure out yang I boleh dikatakan backstab. Tapi I memang mati-matian I cakap dekat I punya kawan-kawan masa tu, I pecah amanah yang sekadar itu. I tak buat benda lain macam tu kan. I tak ada main duit company. Sebab kita tahu kalau kita dah sentuh pasal duit, memang akan lagi teruk. Memang I tahu duit company keluar masuk. I tahu semua benda tu. Cuma apa yang kerja aku kena buat untuk aku cari duit lain. Macam tu. I mean like fast money that you can do. Yes. Tapi dalam keadaan yang sama. Maksudnya tidaklah macam sama. Tiba-tiba kau buat Grab ke. Betul. Betul. Tapi sebenarnya itulah patutnya I buat. I tak tahu benda itu salah di ketika itu. I buat dalam hari yang I bercuti. So I rasa okay. Tapi sebenarnya tidak. Sebab you buat benda yang sama dengan
you kerja sekarang. Maksudnya same dalam industri yang sama. Dalam industri yang sama. Dalam liga yang sama. Betul. So then what happened to the majikan? So majikan rasa di backstab oleh I tak jujur dengan dia apa yang I buat apa semua kan, sebab dia figure out benda tu pun daripada orang lain, and I memang minta maaf. I mengaku salah. I tak ada lawan, tak ada apa masa diorang jumpa I semua tu. I memang diam, tapi I sedih sebab I dah buat hilang percayanya you juga masa tu. Okay, Papa Yin dan adik dia juga percaya dekat I, bagi 100% kepercayaan dekat I untuk I terus bekerja dekat situ, selalu push I dekat majikan I yang bagi tahu I okay. Tapi end up I musnahkan benda tu macam tu je. Yang sebenarnya kita orang sekarang boleh happy-happy kerja together sebenarnya, tapi benda nak jadi kan, benda nak jadi. If benda tak jadi, we don't know. I dibuang kerja immediately dan I tak salahkan I punya majikan sebab apa yang dia buat tu pun betul. Cuma I rasa kecewa sikit masa tu sebab I tak boleh nak explain what happened. Tapi I faham sebab orang tengah marah dik. It's his company kan. Dia buat dengan bare hands dia. Dia wujudkan company tu because of dikhianati juga. Betul. Yes, disclaimer, cerita ni kenapa dia jadi sebegitu marah because of dia dah terlampau banyak rasa benda tu. Di betray oleh staff dia semua. Dan wujudnya I dengan Ira dekat dalam company tu because of betrayal juga. Yes, because of itu. Jadi dia tak sangka juga yang I boleh jadi sampai macam tu sekali. I was crying like hell masa tu. Betul. Kalau ada recording masa tu, korang boleh tengok like memang I rasa memang boleh menang kalau masuk pertandingan. Memang drama itu adalah drama yang paling sadis. Ya, dan memang akan macam drama tu tajuk dia adalah majikan itu. I memang mengaku salah I buat benda tu. I just want to say that I'm so sorry. Kalau diberikan peluang untuk bekerja sekali, I takkan ambil peluang itu sebab I takut akan ada lagi benda yang happen. Cuma I harap kita berjumpa depan-depan. Kita boleh macam memory tu memang tak boleh lupakan, tapi kita cuba untuk berbaik. Dan I willing to datang dekat you untuk minta maaf semua. Tapi I faham you memang tengah marah sangat. I don't know until now you tengah marah ke apa tidak, ataupun tak, you meluah benda tu dekat I semua. You I mean know everything. Yes, majikan I meluahkan semua benda yang dia pernah di-betray dengan dia punya ex-staff before, yang I sendiri macam wow, seriously? Tapi tiba-tiba you buat. Dia faham tak macam yes, betul. Tiba-tiba I buat. Bila kita letak diri kita kat tempat dia, we understand totally kan. Betul. I faham sangat. Dia memang macam betul-betul trauma lah sebab semua dah terjadi. Tiba-tiba engkau pula buat benda yang sama. Kau tak rasa ke macam aku tak nak percaya siapa dah. I faham you tengking I, you marah I okay, I tak kisah. I mengaku salah I juga. Cuma macam I cakap tadi, I kecewa sebab I tak boleh cakap di ketika itu apa jadi sebenarnya. And semua benda tu figure out selepas maybe after a month macam tu kan. So settle ke kredit kat you? So kredit card I settle disebabkan oleh I punya family. I tak tahu macam mana nak cakap. Thank you so much dekat I punya family, especially my mom yang dah tolong I daripada macam-macam benda yang happen dalam diri I. Thank you so much. You dah keluarkan duit untuk I punya deposit kereta, and then I pergi buat hal, I pergi ambil kad kredit, dia yang tolong bayar. Nampak tak? Tapi nafsu tu nafsu aku. Mak kau yang kena kawal nafsu kau. Nafsu bapa lu kau, mak kau yang kawal. Betul. Faham? Apa pesanan akhir you untuk Gen Z? Pesanan akhir I untuk Gen Z dekat luar sana, tolong ukur baju di badan sendiri. Jangan pernah rasa gaji yang korang ada sekarang cukup untuk korang nak buat segalanya. Bila korang masih muda ni, korang memang kena buat saving. Walaupun I tak adalah saving tu banyak mana pun, but at least you have a saving untuk ke depan hari. Dan tolong jangan sekali ambil credit card kalau korang rasa korang tak mampu dan nafsu korang membuat-buat seperti buffalo. So seperti credit card sekarang sekarang I clear. Ada tak ada apa-apa credit card. Guna lagi tak?
Tak guna dah. Dah patahkan So ke? I punya tu dah block. Memang dalam sistem tu I punya dah block. Ada orang kata hasrat nak ambil kredit kad lain. Buat masa sekarang I memang takkan ambil apa-apa kredit kad lagi sampai I dah betul-betul gaji I 10 angka. 10 angka Banyak tak? 10 angka. 10 angka babe. Ya, banyak sebulan tak? Sebulan 10 angka. Tapi to be honest sebenarnya macam pro and cons kredit kad ni memang ada. Betul. Cuma pro and cons tu dekat engkau lah. Engkau yang jaga pro and cons Betul. Kredit kad tu dah memang kredit kad. I tak salahkan mana-mana company yang mengeluarkan kredit kad untuk memberi orang untuk mengambil kredit kad. Tetapi I menyalahkan orang, which is I sendiri, yang tak pandai nak kawal. Ya, terms and clauses dia jelas kot masa kau ambil. Betul. So jangan rasa macam happy dapat kredit kad apa semua macam nak pergi mana, tak apa aku bayar pakai kredit kad. No, korang akan rasa benda tu terbeban ke depan hari sebab we don't know apa yang akan jadi dekat you. Macam I rasa I ambil semua okey je, tiba-tiba I berhenti kerja 3 bulan babe. 3 bulan tu kau tak ada apa-apa untuk kau nak bayar. Macam mana, betul tak? Tak kisahlah gen apa sekalipun, kalau rasa tak mampu lepas dah tolak-tolak gaji apa semua tu, rasa tak mampu, tak payahlah nak ambil credit card ke, tak payah nak ambil, especially macam sekarang SPayLater. Macam-macam later tu. Macam-macam later tu lagi kan. dahsyat tau. Betul. So macam-macam later tu kita akan pergi ke episod 2 nanti. Okay, jangan ambil benda macam tu sebab benda itu yang akan menjerat diri korang. Dan juga satu lagi pesanan untuk adik-adik dekat luar sana. Ada adik-adik ataupun abang-abang dekat luar sana. Kenapa abang je? Ataupun semua dekat luar sana. Manusia, okay. Semua manusia dekat luar sana, jangan terlampau nak ikutkan trend, nak ambil kereta mahal tapi kau tak mampu pun nak bayar. Macam ayah tadi kan, kereta tadi dah berapa, nak ambil 1,000. Maintenance dek, kau ingat servis percuma? Kau ingat servis percuma seumur hidup? Tidak Sekejap lagi ada yang masuk, kalau ambil kereta ni servis percuma 5 tahun. Diam. Itu kereta yang kalau kau dah memang jadi founder lah. Diam je. Diam je. Sebab kita bercerita pasal maintenance lain, apa semua betul. Kau tak payah cerita dengan aku 5 tahun servis percuma. Diam. Ikutkan I punya gaji, I boleh ambil kereta biasa je. Lepas tu satu lagi, sebab kita badan macam mana, takkanlah nak ambil kelisa. Ya, takkan nak ambil kelisa. Kau keluar kelisa kan, terperanjat tengok. Betul, takkanlah I nak ambil kelisa, takkan nak ambil Azia. I tak merendahkan kereta itu, tapi capacity dia. Ya, I tengok kepada diri I. You guys just imagine kalau aku bawa kelisa ataupun Azia yang badan aku gebek macam ni, kau tak rasa ke macam mana? No, kawan ayah seorang lagi tu. Maksudnya semasa Azra bawa, kau memang dah judge daripada awal. Faham. Tapi dia pandai. Dia sesuai. Dia bawa Azia pun macam dia bawa F1 babe. Faham. Bijak kau okay. Jangan sesekali nak leverage tapi tak mampu. Betul, nak leverage tak mampu, itu je. Especially untuk budak-budak Gen Z dan budak-budak yang baru nak kerja. Tolong sangat-sangat jangan nak jerat diri korang dengan benda-benda macam ni. Sebab abang dah laluinya dek. Aku bawa kau saksi hidup tau. Abang dah laluinya kat sini. Yes. So tahun ini I punya hasrat, I nak settlekan ada hutang-hutang I yang lain juga. Masih ada hutang-hutang lain. I nak settlekan tahun ini dan I nak hidup dengan aman dan harmoni pada tahun 2027 dengan hanya membayar kereta saja. So yes, kalau macam sekarang I settlekan semua, tahun depan I rasa I dah boleh hidup aman dan cari duit lebih. So thank you so much Riz sebab berkongsi dan juga mendedahkan segala-galanya. Okay, hampir bogel aku tengok tadi. So mungkin akhir kata daripada you, sambungan cerita I tu macam budak-budak kat luar sana. So pesanan macam dia pula host. Siapa host podcast ni? Wow. But tapi to be honest, bukan Gen Z je. Sebenarnya ramai je lagi manusia-manusia dekat luar sana yang memang dah jadi terbeban dengan assets dan juga duit. Kita ni aku tak cerita lagi. Makcik umur 60 tahun kena love scam. Kau tunggulah. Kau tunggu. Ini baru cerita ini je. Habis beratus-ribu. Sampai duit jiran tetangga pun habis. Pinjam duit jiran tetangga dek. Transfer dekat jantan kena kat Facebook. Itu dah masuk topik lain. Itu lain lah. Itu lain. Okay. Ini episod pertama kita bagi untuk kita attack Gen Z dulu. Betul. Jadi kita attack Gen Z dulu especially I. Korang jangan judge tau. Nanti tunjuk IC. Sebab janganlah dia memang 23. Dia bukan 40. Tidak, maaf cakap. Tengoklah baju. Memang Gen Z je pakai baju macam ni. Minta maaf cakap.
Dia tinggal tak ada macam je kat depan ni. Okay, thank you so much Riz. Thank you so much juga Papa Yin. Jumpa lagi. Sebab dah jemput I dalam episod pertama di podcast. So korang kalau nak tengok episod kedua, komen banyak-banyak kat bawah nanti. Dia akan ada sambungan daripada apa yang cakap pasal pay later tadi nanti. Dia akan ada sambungan ke part 2 untuk korang dengar juga. Sebab rasa macam korang ni macam kena di-educate macam ni kot. Betul. Sebab kalau macam like formal punya ni, I don't think diorang percaya sebab dia rasa macam tak betul. Betul. Macam bohong lah. Aku bawa kau sebesar ini aku bawa. Kejap lagi besar lagi. Dia macam makin lama makin besar. Makin lama makin besar. Okay, so thank you so much guys. Bye. Sebelum tu lagi disclaimer. Okay, disclaimer. Pay later ke credit card ke ni semua tak ada salah. Okay, tak salah. Dia hanya memberikan kau kemudahan yang kau tak tahu di akhirnya apa kalau kau tak IT manage. Betul, itu saja. Dia tak salah tau. Jangan jadi kau komen engkau aku guna je pay later. Memanglah sebab kau pandai. Aku guna je pay later. Elok macam sebab dah sudah bayar. Cuba kalau tak ada orang yang macam aku, tak adalah podcast ni. Betul. Ingat aku tak ada masalah ke, ada juga, tapi episod aku lain. Okay, so bye.